Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera pada sahabat-sahabat semua. Bertemu kembali kita dalam channel Abang Video. Hari ni 8 hari bulan 4, hari Selasa. Macam biasa, macam pagi-pagi lain, kawan turun sungai pagi ni tengok perkara. Air alhamdulillah nampaknya makin surut. Perkara macam biasa, jari, terubih. Semalam cuma ada kawan menahan tauk umpan cengkerik, tauk lawa. Tak tahu lagi lah ada hasil tak ada hasil. Okey lah, jom terus. Kawan nak tengok perkara ni sahabat. Tengok arah ni pula. Oh, galah. Aduh, mengapa gaya ni? Tak ada umpan, buah hara masih ada. Okey, jom terus. Tengok jari pula. Wow. Alhamdulillah. Ada kelabor. Alhamdulillah, rezeki sahabat. Boleh tahan hampir 2 kilo. Inilah baru dapat ikan sisik. Kurang sangat ikan sisik di sini. Alhamdulillah. Allah Allah. 2 kilo juga tu. Saiz kasar. Campuh banyak lah. Oh, ini kayu semalam lekat pada semula. Sepik dosa. Sampah banyak, sampah halah, sampah daun kasar. Lekat boleh tepi ni. Okey lah, alhamdulillah dapat iut seekor. Mana cebok air, masuk air dulu. Masuk air dulu. Cukup lah. Okey, jom terus sahabat. Alhamdulillah. Baru ni seekor lawa. Lebih pada separuh tahu dah baru keneng. Kurang sangat pagi ni.
Dekatnya. Okey. Kurang sangat lawangnya. Okeylah, jom terus. Oh, itu. Ekor benda tu. Oh. Ekor benda tu merah je tu. Alhamdulillah. Aduh, inilah dia menarik lawa. Ha. Dia kening sikit. Dia kening sikit. Turuk hari je tak ada benda. Kening sikit kopi di lain lah. Itulah dia keadaannya. Pemerok tak ada. Ha. Tak ada. Habis dah? Ha. Malah ayalah ni kalau pekor dah ada lah. Tu masalahnya. Malah lagi nak beli. Dah apa tak ada. Tobi kan dulu tak ada. Tak ada. Payah tu tobi. Malah jual ikan dapat 80 lebih. Duit lebih cucuk pulak. Duit budi madaning. Kok keluar 200. Tinggal adalah popik RM8 Ha. pergi pasar raya beli umpat kau ni. Aduh. Itu buat tepa tu. Baru ke ganti yang itu buat tepa. Oh, pada bunyi lain aja. Tak perasa kini lain. Jangan paku itu habis agak ni. Sebab itu tahu modify paku. Oh, Mati 2 kali kau pergi rantau nak beli pay. Tak ada. beli Shopee. Tak belilah barang halung hamat beli Shopee. Oh, kau hari dia boleh beli. Orang banyak. Ah, satu je. 2. Semacam je Shopee-nya. Dia jadi kecil, dia haus jadi kecil. Yalah. Basah sekejap hari tu teh. Ya, tak naik dah air. Tak musai, buat tepa. Dia tak jadi. Dia memang dia nak ke spare part dia juga. Bukan tak boleh tapi dia tak tahan lama. Itu pun kau pakai paku konkrit ni tu. Paku konkrit. Sebab dia zaman dulu kan. Buk dulu dia pakai pay kipas ya. Memang tak tahan. Dia nak pay dia juga. Sebab barang dia lain, kualiti gila. Kalau habis pay tu katanya habis paku tu. Pay. Tak tahu pula kawan pay tu tak pernah masalah. Lapar ni tengok lawa airnya jari pun okey tapi ni tak pernah mengenang. Tak lalu ikan tepi ni agak ni. Ini mana ni? Relax. Bawa tak lagi tu. Relax. Tak cedera. Dah. Rezeki berjual. Itulah rezekinya. Kawan ni Solengah di Kuntang Kantin tak tahu apa cerita lagi ni. Okeylah adalah juga manis-manisnya. Agak lepas kita angkat sampah tak ada. Ha. Monster lah dah ini barang padu. Ya. Ekor merah Solengah je. Yang kau merah tu. tu. Kau lari ke Batu Aras. Usah kayu lain kira-kira. Alhamdulillah. Sampah pun tak ada. Biasa agak lepas capai sedap hati lah. Angkat je tak sampah sedap hati. Tengok tansi seri. Tapi pelik. Tepi tu. Ngumpai macam kerik.
Arang tak lu umpan. Ha. Tu tau. Kawan licin pula tu. Okey sahabat, alhamdulillah. Inilah hasil hari ni sahabat ya. Seekor lawang pun kecil je ha. Kelabar ni 2 kilo je lah. Alhamdulillah. Ni je lah rezeki hari ni. Ikan berkurangan sangat. Semalam kawan umpan tahu umpan cekrik ni dekat 30. Cuma ada seekor je pagi ni. Kadang air yang tak open nak cantik lah sebenarnya. Salah satu punca. Lepas tu kau mengumpan keli pun tak ada. Ekor merah tak ada. Perubing pun tak mengena. Ni je lah rezekinya. Adalah untuk minyak hari ni. Tu je lah hasilnya untuk hari ni. Alhamdulillah lah ada juga. Okey lah sahabat. Jom terus. Kau nak jual ikan. Allah. Masa-masa mana yang mendatang ini? Kelabar. Kelampang dah, kelampang. Bengkok tu keluar man. Ya. Apa 20 ini? Ini bukan Anak perai lawan. bukan buat betul. Lapor tak terima lagi dah. Lapor tak terima lagi dah. Ada. Ada. Terima lagi dah. Pakai lak dengan kain. Ambil gambar aku ni. Lagi tak ada. Hidup lagi. Kan tahu dah anak kau, orang abah. Hidup lagi. Ada dia tengok gambar tu. Ada je kadang. Dia bagi tunjuk kamu. Men. Ya. Orang abah pergi ikan ke kata dia. Dia tengok gambar tu. Dia nak ke? Tak payah. Ada. Tak ada ikan cuma itu je. Yalah.
ikan lagi lah. Mana ada ikan, mana ada banyak ikan. Oh, lawak besar. Mana tu cuma turun. Orang lagi ada tak? Tak ada. Zamri tak ada. Sampai lagi dah. Tak ada ikan. Tak ada ikan. Ya. Dia Ikan ada, ketai merah. Ketai merah tak ada. Ya sayang. tu balik dah. Boleh dah. Dapat seekor kerang cukup dah. Mandikan duit tu banyak ni. Ha? Baju baju beg. Boleh ada duit tak boleh beli ikan. Bukan boleh tu. Tak biasa lagi tu dia ni duduk mana lagi? Jatuh. Pasal kecil tu. Dia jaga tu. Boleh jaga beg tu ni. Banyak penuh. Orang beli banyak lagi. Lalu beli awak. Allah. Penyap payah kerja payah pagi. Ayo lu ambil aku ikan nanti. Nanti kalau saya tadi payah. Nazari ni kem ni. Tahu tu besar lah ulu tu buang dah. Jadi mana? Tu hotel lagi. Saya kelawak. Oh. Jadi tadi ni. Saya kelawak. Tali ni tak? Tali buat putih. Tak ada tali ni. Ha? Takut bawa api ni. Oh. Bawa gitu. Kalau ada tali kan? Ha. Kalau dia pasti. Dari pala ni. Ada juga bos awak mining. Ha? Pakcik. Ha? Awak beli ikan mama kena bawa juga. Dia marah ada hoki ni mula dia kan. Kau nak ambil tu tapi dah balon dah. Dia dah ambil. Mandak nak marah bagi terang-terang. Man, sekarang kau bawa tadi tapi dia dah kenyit dah. Ngam dah saya. Pakcik esok masih ada. Tu seekor lagi tu. Lain hidup lagi dah. Puik kawan tu dah. Hidup juga. Tapi dah member tu nak. Dah hidup juga ni. Mana tu mana ah? Mana? Itu boleh. Ngalah. Semalam dia dah habis tengah lah. Hari ni lebih kerang. Tu. Kau gede. Tu pakcik tu. Sama juga. Jadi tadi hidup. Mati tu siang. Okey, pemat. Pak juga dah hujan ni dah. 100 lebih dah pernah bagi. Dah hujan ni. Oh, benar weh. Bagi upah dia ikut lagi ikut motor bagi upah. Video tu apa? Video itu. Video mana je? Video itu. Ni. Video itu. Nanti kat mana? Okey, bang. Terima kasih dah. Inilah ikan, kurang ikan. Dia bukan nak bang. Nak tengok. Ikan beku saja. Ini kelapa. Apa mana? Bau, banyak bau. 1.9. Ha. Boleh banyak. Boleh. Tak boleh. Jangan pergi nyawa je. Cari. Yang ada ni. Tak bawa nak gerak sudah. Baby tengok baby. Baby tengok. Ni. Bye bye. Bye bye. Angkat je. Ha? Angkat. Malas-malas ni lain pula. Kenapa dia angkat malas ni? Air mana dalam hutan ni. Parok tu. Sesat lah kebegetah sendiri sahabat. Batang getah tak jumpa sebatang habuk ni tak mana-mana. Dah berbelah tahun dah tinggal tak tahu ke mana-mana dah. Ini nak keluar tak tahu ke mana-mana. Rabat betul lah. Jumpa buah gini aja. Tak buah benda tak tahu. Nak makan-makan ke mabuk ai. Parok kawan sorak je ni dalam hutan ni tak balik ke bah. Nah banyak.
Tapi rasanya mabuk tu. Sebab tak ada binatang makan ni. Kalau buah boleh makan dah garanti dah makan ada binatang. Ini tak makan ada binatang. Ni mana buah yang muda tadi? Ni yang muda buah yang muda dia begini. Daun dia begini. Tak kenal pokok benda ni Nak balik ke mana tak tahu ni Batang getah tak jumpa sebatang habuk ni. Rabab betul lah. Okey sahabat, ikan tu dia siap jual sahabat. Kelabar tadi ngan 2 kilo. Dapatlah 110 ringgit. 10 ringgit lawa. Alhamdulillah lah dapatlah hari ni. Untuk minyak adalah sikit untuk gaji. Itu je lah rezeki hari ni. Alhamdulillah lah. Okey sahabat, umur panjang, murah rezeki. Kita jumpalah di video-video yang akan datang sahabat. Okey, assalamualaikum. Ini tak tahu ke mana-mana lagi nak mencari jalan balik ni. Sesatlah ke getah sendiri. Ini batang getah pun tak ada dah antara mana-mana. Aduh rabab betul lah. Okey lah.